Apa? Cepatlah makan. Oh, dah start. Okay, Miss sini sikit. Okay. Okay, so dah nampak dah kan? Okay, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita ke podcast Sembang apa hari ni? Sembang santai. Okay, so kita ada tajuk yang baru lah. Okay, tajuk kita minggu ni waktu yang relevan untuk kita buat kelas tuition. Okay, sekejap ya. Okay, jadi untuk tuition ni kan kita tahu ada yang daripada pagi, ada petang, ada malam kan. Okay, so kita nak tahu lah waktu yang sesuai untuk kita buat kelas tuition ni. So untuk soalan yang pertama, adakah semua pelajar sesuai untuk hadir di kelas tuition pada waktu yang sama? Maksudnya darjah dan tingkatan tu kita masukkan dalam waktu yang sama untuk kelas tuition. Benda tu sesuai ataupun tak lah pada pandangan masing-masing. Bagi pendapat saya rasa benda tu tak sesuai. Dia sesuai, dia tak sesuai, dia kena asingkan. Contoh macam tahap 1 dengan tahap 1, tahap 2 dengan tahap 2. Ataupun kalau nak benda tu lebih efisien, asingkan mengikut darjah. Darjah 1, darjah 1, darjah 2. Sebab kalau nampak sekali nanti tak fokus. Darjah 1 tak fokus, darjah 1 terlalu banyak. So perhatian tu tak cukup untuk semua, tak balance. Itulah pendapat saya. Okay, agree? Yeah, agree with that. Okay, so sebenarnya waktu bila yang sesuai untuk kita buat kelas tuition pada pendapat masing-masing? Kalau macam tadi waktu tuition kelas yang sama kan. Okey, bagi saya tak boleh buat kelas yang sama lah, kena buat waktu yang berasing. Contohlah macam kita dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kita asingkan. Okey, awal lepas kelas kita buat tuition tingkatan 1 dulu sejam macam tu. Lepas tu kita buat sejam yang selepas tu tingkatan 2 pula. Berbeza lah sebab kalau kita buat sama, takut student ada yang burn out. Lepas tu diorang macam dah penat sangat buat sama-sama, campur pula. Jadi macam dah tak semangat lah diorang. Nanti diorang belajar apa pun diorang tak tahu sebab dah bercampur waktu yang sama. So jadi bagi saya kena asing lah, macam sejam lepas waktu pelajaran ke, jarakkan gap diorang lah macam tu. Ada pendapat yang Okay, ada pendapat yang lain? Kelas tuition sesuai buat waktu bila? Kalau tuition, dia actually ikut pada pelajar tu juga sendiri. Sebab dia certain student yang dia waktu fokus dia waktu pagi. Ada student waktu fokus waktu petang, ada student yang malam. Dan macam saya sendiri pun, waktu fokus saya tengah malam pun boleh fokus. Kalau macam waktu fokus waktu bila? Saya Boleh fokus pagi. Yes. Boleh fokus? Saya Malam. sama juga Malam. Waktu fokus, yang boleh fokus? Pagi. Pagi. So kita sendiri pun lain. So sama juga macam student lah. So ikut actually dia ikut waktu tuition, dia memang dalam tempat tuition dia tetapkan dah ke waktu pagi untuk sesi ni. Bukan sesi ni, tapi kena ikut student tu juga. Kalau student tu okey nak fokus untuk pagi, kita hantar yang pagi punya. Kalau student tu okey yang petang, hantar yang petang punya. Kalau dia malam, hantar cari yang malam. Cuma malam dia jangan mengganggu dia punya waktu tidur sangat lah. So dia tengok student tu juga. Kalau dia boleh fokus pagi tapi kita hantar petang, nanti dia tak boleh nak terlampau nak dia belajar tapi dia tak masuk. Dia datang je. Itu rugilah kat situ. Dia tak faham apa dia datang belajar waktu tuition tu. Itulah sebenarnya pendapat yang itulah. saya tanya macam tu. Nampak juga. Okay, okay, ada betulnya jugalah kan, setiap pelajar tu fokus waktu dia berbeza-beza. Tapi macam mana pula takkan pusat tuition tu dia ikut waktu seorang-seorang. So yang itu macam mana? So mungkin parents lah kena pandai cari ikut kesesuaian anak dia sendiri. And then parents pun kena tanya Kalau lah waktu anak dia juga. yang anak dia tu boleh fokus tengah hari Tengah hari. tengah malam dalam pukul 12 pukul 1. Mungkin mak dia sendiri yang kena buat tuition untuk dia kan.
Faham? Yes. Okay, kenapa? Okay, satu soalan lain lah kan. Bukan pasal waktu tapi pasal tuition sendirilah. Okay, kenapa kalau pergi tuition masih ada pelajar-pelajar yang result dia dapat biasa-biasa ataupun makin ke bawah lah daripada untuk result sekolah lah kan, result peperiksaan. Sepatutnya bukankah tuition ni sepatutnya menambahkan lagi ilmu ataupun improvekan lagi lah pengetahuan pelajar tersebut. Macam mana perkara tersebut boleh berlaku? Okay. Kalau bagi saya perkara tersebut boleh berlaku mungkin salah satu sebab pelajar tu ambil pemahaman kelas tuition ni sebagai benda yang remeh lah. Macam tu, contoh pergi hanya untuk belajar sikit, buat latihan lepas tu balik. Kadang disebabkan pelajar tu sendiri. Sebenarnya kita pergi tuition ni kena banyak adakan latihan kan, latihan diri, disiplinkan diri. Kita kena ambil inisiatif lah kelas tuition tu. Dan dalam masa kelas tuition tu lah kita nak tanya soalan yang kita tak tahu, soalan apa-apa jawapan yang kita tak pasti. Masa tu lah kita nak tanya cikgu. Kadang benda ni bukan sebab kelas tuition, kadang sebab diri sendirilah. Kadang tak ada inisiatif. Macam okay, kita pergi belajar buat macam tu, buat latihan kejap je lepas tu balik. Kadang niat sama tak menghalalkan cara, sebab tu kadang result macam tu je. Okay, betul, setuju. Ada lagi pandangan yang lain? Satu mungkin student tu sendiri lah. Mungkin parents dia masukkan je dalam tuition and then dia macam mana tak reda tak rela hati. So benda tu dia datang sekadar datang saja and then benda tu dia tak mendatangkan hasil jugalah bila orang tu tak mau belajar dengan ikhlas. Cuma ada nak tambah? Untuk tambah semua, benda tu dia faktor jugalah. Kalau student sendiri pun tak ada inisiatif teringin dengan cara yang kita ajar. Tuition tu macam buat cara ajar tu tak kena dengan minat dia. Tak semua budak boleh terima ilmu sebiji-sebiji. Ada juga benda kreatif dengan kartun. Betul-betul. Kadang-kadang cara dekat tuition lain dengan sekolah. Itu saya pegang, masih pegang. Saya tanya budak tu dah belajar sampai mana. Faham, betul. Okay, dan soalan seterusnya. Okay, adakah tuition lepas sekolah ni bagus sebenarnya? Adakah bagus ataupun taklah, sebab bila dah lepas sekolah kan mungkin kita akan rasa penat dan sebagainya kan. Kalau kita dah pelajar dah akan rasa penat dan sebagainya. Adakah waktu lepas sekolah tu adalah waktu yang terbaik untuk buat tuition lah? Bagi pendapat saya, bukan waktu yang baik sebab kita dah penat. Contoh, saya pun pernah jadi pelajar kan. So memang penat. Balik sekolah tu paling lambat lah. Bukan paling lambat, ketiga lah paling normal kalau ada tuition kan. So cuba bayangkan kalau petang tu ada tuition kan. So tak ada masa untuk kita rehat, tak ada masa nak bawa homework pun tak ada masa kan. So kalau lah memang betul-betul nak ambil tuition juga, maybe boleh ambil malam pukul 8 macam tu, tapi tak di-syorkan. So better kalau nak ambil tuition, ambil waktu hujung minggu. Sebab waktu tu banyak masalah. Kan? Ada lagi yang nak tambah? Satu faktor cuaca kot. Sebab starting pukul 1 sampai 4 memang panas. So bila panas, student memang tak akan fokus. Kita pun sama lah, bila panas tak boleh fokus. Kalau boleh ikut pun Mengantuk. Sebab time tu memang time untuk orang tidur atau rehat. So elok-eloknya buat hari minggu lah. Macam buat kelas tuition tambahan ke. Waktu tu rasa macam semua student dah cukup rehat dah. Baru ada energy balik lah untuk nimba ilmu. Okay, jadi tak sesuai, tak apa sesuai lah Tak apa kan sesuai. untuk buat tuition lepas waktu sekolah. Yes. Okay, dan soalan seterusnya, macam mana kita nak kenal waktu yang terbaik untuk pelajar tu buat tuition? Ataupun waktu terbaik lah untuk belajar sebagai seorang pelajar lah. Macam mana pendapat masing-masing lah kan, sebab kita dah melalui fasa-fasa tersebut kan. Jadi macam mana kita nak kenal pasti waktu tu sesuai untuk kita belajar? Macam itulah.
Okay, pelajar saya rasa kita kena tak cuba. Contoh kan, hujung minggu, bangun pagi tu cuba belajar dulu. Lepas tu tengok sesuai ke tak? Okay, tak sesuai. Tengah hari pula, belajar pula. Sesuai ke tak? Lepas tu, petang pula, cuba lagi. Kalau tak sesuai, malam pula. So, antara banyak-banyak masa tu, kita pilih satu masa yang paling efisien. So, waktu tu kita gunakan banyaklah cara belajar tu penting. So, tapi yang first sekali masa dulu. So, kena try and error. Itu maksudnya. Okay, betul. Fatihah. Sebagai seorang pelajar, waktu apa yang Fatihah suka belajar? Pagi ke malam ke Malam, petang ke Malam. malam. Sebab petang tu boleh main. Sebab petang tu boleh main. Malam range dalam pukul berapa tu Fatihah? Pukul 8 itu. 8. Okay, ada lagi yang nak tambah? Yang paling lewat selalu Fatihah boleh belajar paling lewat pukul apa lah? Tak boleh masuk dah paling lewat. Masuk. Masuk lah. Sampai pukul apa tak boleh masuk dah. Maksudnya Dah ngantuk ke apa. tak ni fokus dah nak belajar. Pukul 10. 10. Boleh lah. Okay, okay. Okay, untuk adik pula Afia? Pukul berapa? Pukul apa boleh belajar? Pukul 1 atau 2. Petang. Petang. 1-2 petang. Sure. Pagi juga belajar pagi. Ha? Belajar pagi okey tak? Boleh? Boleh. Boleh. Sebab otak fresh. Oh, yes, Otak fresh. Okay, Uzma ada nak cakap? Tak ada. Okay, so kita move to next question lah. Okay. Okay, so soalan seterusnya. Okay, so soalan seterusnya ni selingan lah kan. Dia bukanlah kepada waktu, fokus pada waktu pembelajaran, tapi lebih kepada adakah parents kadang-kadang memilih sesi pembelajaran tu mengikut convenience sendiri, bukan kemampuan anak untuk belajar. Bagi pandangan masing-masing lah. Bagi pandangan saya, kebanyakannya macam tu lah. Sebab sekarang ni majoriti yang hantar anak-anak pergi kelas tuition ni yang ibu bapa yang busy semua kan. Kadang mereka fikir, oh okey, time ni je ada masa nak hantar, time ni je ni. Tapi dia tak tahu sebenarnya anak dia dah burn out, tak boleh nak belajar time tu, time ni semua kan. So jadi yang dia hantar tu pun sia-sia. So sebagai ibu bapa pun kena ambil inisiatif, tanya macam mana belajar apa semua, subjek apa yang tak okey. Jangan main daftar je untuk anak kan. Kadang benda tu dia okey dah, kita ambil lagi dah, kena belajar 2 kali. Lepas tu benda yang dia tak reti tu, kita tak ambil pun kelas untuk dia. So jadi benda tu macam tak balance lah. Lepas tu kadang parents tanya, kenapa saya hantar tuition anak saya ni tak okey, tak okey, tak okey. Sedangkan kita pun kena tahu sendiri situasi anak kita, pembelajaran dia macam mana, dia okey dekat mana. Macam tu lah bagi saya. Okay, ada lagi yang nak cakap point? Okay, dan soalan seterusnya, perlukah parents paksa anak untuk ambil banyak kelas tuition? Bagi saya benda tu tak patut sebab kita kena hantar tuition tu untuk yang subjek yang dia lemah. Sebab banyak subjek saya pun siap baik juga. Lagi satu belajar tenaga budak tu juga. Dia dah pandai dah subjek tu, tapi kita hantar lagi. So dia belajar benda yang sama tu. Benda tu pun nanti dia drain lah, energy dia drain. So better hantar, tanya dulu, bincang dengan dia, bincang dengan anak tu, dengan pelajar tu, subjek apa yang dia lemah, yang subjek apa yang dia sanggup ambil tuition. So gunakan pengetahuan yang kita dapat tu untuk daftar tuition anak. Okay, baik. Jadi ada lagi? Dia macam tak boleh. Tak ada nak delete. Tak boleh lah letak semua macam Betul. macam main bubuh je anak nak buat apa pun. Dia kena tahu juga Pergi dekat sini. Kelemahan lah. Okay. Kan? Kerja. Okay, dan soalan seterusnya, bagi pendapat masing-masing, adakah sesi malam lebih efektif
berbanding dengan pagi ataupun siang atau petang? Saya malam lah lebih efektif. Kenapa? Sebab kadang kita balik sekolah pun dah lewat kan, pukul 2 petang. Lepas tu macam tadi adik Fatihah dengan Afia kata petang diorang nak main. So waktu tu je lah petang. Malam mana ada budak-budak main malam kan. So lepas dah main tu mungkin diorang akan rehat kejap. So malam tu baru diorang fresh balik energi diorang. So dia boleh study balik macam tu lah. So bagi saya sesuai waktu malam. Okay. Betul? Dan kita ada soalan dekat komen section ni. Okay, macam mana kalau pelajar asrama boleh join kelas tuition sini? Oh, pelajar asrama. Okey. Untuk asrama mungkin sebab kita kan kita tahu sendiri asrama seminggu sekali 2 hari balik kan, waktu cuti satu Ahad. Macam tu lah. Ataupun 2 minggu sekali cuti. Boleh je kalau nak masuk ke sini. Kita Ikisha, kita sendiri bahagian pengurusan akan susun jadual mengikut kesesuaian jadual pelajar lah. So jangan risau benda tu sendiri. Kita punya pihak pengurus boleh settlekan. Just bagi tahu je apa masalah. Okay, saya nak join kelas komputer tapi saya duduk asrama. Macam mana cikgu? Tak apa, jangan risau. Kita orang akan settlekan lah jadual tu apa-apa. Kita boleh susunkan. So jangan risau. Boleh sahaja. Lagi satu, asrama sekarang ni ada asrama yang boleh bawa phone ataupun yang tak boleh bawa phone. So untuk yang boleh bawa phone ataupun laptop lah sekarang ni, asrama laptop selalunya. So kita boleh join juga kelas-kelas online. Contoh kita ada kelas English, kita tak mahir English, so kita nak English tu online daripada jauh. So pun boleh juga macam tu. Okay, ada lagi? Kalau nak kelas face to face, PDHL ni ada hari Sabtu dan Ahad. So boleh daftar. Kita dah tak ada risau. Okay, jadi macam mana kita nak daftar kat sini? Kat IQE Academy ni ada orang komen. Okay. Nak daftar, Datang pergi ke sini. kita orang punya bio. Kat situ ada link tree. Link tree boleh pergi ke Wasabi. So boleh bagi tahu lah nak kelas apa semua. Tapi kalau masa nak tahu kita ada kelas apa, boleh tanya terus dalam kita punya Wasabi. Kita akan bagilah detail kat situ. So boleh tekan dekat bio kami. Okay, betul. Selain daripada tu boleh dapatkan kita punya information lah dekat dalam Facebook dan juga TikTok. Betul. Okay. Dan soalan seterusnya. Okay, dan mungkin ni Ni yang cakap pasal apa pula ni topik? okay, kalau kelas tuition pula satu subjek tu sepatutnya berapa jam? Yang terbaik lah untuk pelajar. Satu subjek. Satu subjek. Satu subjek. Okay, kalau macam dekat sini pihak kita dah buat macam untuk satu subjek 2 jam. 2 jam tu bagi kami sesuai lah sebab dia bukan sesi pembelajaran saja. Kami akan buat sesi pertama, sesi mengajar. Lepas sesi mengajar kami akan bagi latihan. So dia kira masa sesuai lah untuk bukan dalam 2 jam tu je kita belajar je, kita cakap, dengar je apa cikgu cakap tak. Kita buat sejam untuk kita belajar, ambil ilmu pengetahuan dari tu. Lagi sejam tu kita akan buat latihan untuk kita test, kita uji pelajar ni faham tak apa yang kita belajar. So bagi kami 2 jam tu dah sesuai lah untuk satu kelas. Dalam masa 2 jam tu kita ada feedback juga. So tak ada belajar sepanjang 2 jam tu. Kita buat teknik Pomodoro. Selain itu dekat IQE Academy juga kita ada waktu rehat dan waktu bermain lah, dan juga ada aktiviti selingan lah macam high five aktiviti. So kita tak ada lah macam fokus belajar 100% lah. So student pun boleh selain daripada tu dia boleh tingkatkan dia punya kreativiti dan fokus dia lah yang lebih untuk pembelajaran. Okay. Okay, dan ni soalan terakhir lah. Okay, jadi kesimpulannya lepas kita dah buat perbincangan ni, waktu bila yang terbaik lah untuk sesi tuition? Lepas perbincangan ni, saya nampak yang waktu terbaik untuk buat tuition adalah kecuali sebab kelas tuition kan. So
waktu hujung minggu lah, waktu cuti. Bagi saya pun sama, hujung minggu dan pagi kami. Hujung minggu pagi. Kalau nak buat waktu hari sekolah, pattern malam. Kalau hujung minggu pagi. Okay, dan kita ada satu lagi komen dekat dalam kita punya live ni. Boleh terangkan teknik Pomodoro apa tadi? Okey. Teknik Pomodoro ni kita macam kalau kita belajar sejam, kita akan ambil masa lah. Kita ambil masa dalam 25 minit. Okey, sesi mengajar. Okey, belajarlah daripada awal sampai 25 minit je. Okey. Lepas dah sampai 25 minit, kita ambil take 5 ataupun take 10 minit untuk kita rehat, refresh balik otak kita, pergi makan ke, isi tenaga balik. Lepas dah habis 5 minit tu, kita sambung lagi 25 minit. Macam tu sampailah masa kita cukup 2 jam. Itu teknik Pomodoro. Lepas tu kalau contohlah student ramai ke apa kan, maybe cikgu-cikgu pun boleh pakai teknik Pomodoro ni untuk mengajar. Contoh, 25 minit pertama kita mengajar, 5 minit kita rehat. Lepas tu 25 minit yang seterusnya untuk waktu latihan, kita boleh fokus lah untuk seorang-seorang student ni kita ajar kan. Bagi saya teknik Pomodoro tu berkesan lah sebab kita dapat menguruskan masa dengan baik. So tak payah masa kita ramai pelajar, kita macam kucak-kacik, tak tahu kita nak ngajar apa dulu apa semua. So gunalah teknik Pomodoro ni, dia sangat membantu. Kadang student sendiri pun kalau kata ni, saya dulu pun kalau belajar pakai teknik Pomodoro, so dia berkesan lah. Itu teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro tu tak penat. Ya, betul. Tak penat dan enjoy to study. So sangat sesuai untuk belajar. So ada lagi soalan Syok tak tuition kat sini cikgu? Syok ada mana? Syok, cikgu selalu ajar baik. Oh ya. Okay, kalau nak tahu boleh ni lah tengok kita punya TikTok dan juga konten kat dalam Facebook untuk tahu apa yang kita buat lah dekat dalam tuition ni selain daripada mengajar. Okay, dan boleh juga cuba untuk join dulu untuk tahu dengan lebih lanjut lah macam mana kan. Kalau tak join kita tak tahu. Okay, jadi akhir kata ada apa lagi tak nak cakap sebelum kita endkan kita punya live ni lah? Jangan lupa daftar di e-Kishan. Ya, lagi Ya. Boleh join. boleh join belajar kat sini Nak masuk. Tap atas. baik, wasabi. Tap kat bio. Bio. Tap dekat profile. Profile dah. Okay, dan okay, bagi yang berminat boleh tengok kita punya TikTok ni, ada link bio wasabi. Okay, dan itu sahaja daripada kami dan terima kasih kepada yang telah menonton dan juga bertanyakan soalan, dan insyaAllah kita akan datang lagi lah untuk minggu hadapan juga minggu hadapan pula dengan tajuk podcast yang lebih menarik lah insyaAllah. Like. Okay, jangan lupa follow kita punya TikTok. Terima kasih. Bagi dapat. Itu sahaja. Ya dah. Bye.